Set lampu solar macam ni, dia ni function ke tak function? Fikir pakai solar ni memang best sebab tak payah bayar bil elektrik lebih-lebih. Tapi first tu, jomlah kita tengok cerah tak cerah. Lain kira tak cerah, lain kira. Gelap lebih kurang, tapi tak nak gelap sangat sebab takut hantu. Boleh dicerahkan. Aku off balik, aku on balik. Aku off balik, aku on balik. Nak tengok lagi real, aku letak dia jauh sikit. On, off, on, off. Jarak lampu dengan aku lebih kurang 2 meter lebih sikit. Remote ni kita akan dapat sekali. Kalau tak reti pasal sangat pun jangan takut, manual dia ada bagi sekali. Dah tu sekarang penggunaan dia ni okey ke tak? Lampu dia pada mata kasar sebenarnya tak adalah cerah sangat. Dia ni nampak cerah disebabkan kamera yang memang automatik akan mencerahkan keadaan. Kalau tak cerah sangat, aku guna ke tak? Benda ni kalau kata kau nak buat safety, sebaik-baiknya kau pakailah yang lebih mahal, yang lebih berkualiti. Yang ini setakat nak pakai gitu-gitu je, nak cerah macam tu je, okey sangat. Macam aku pakai benda lah ni dekat kebun Kak Timah Janda. Pakai dekat kebun, bukannya cerah beria. Kalau cerah sangat kan, nampak pula pontianak pocong apa semua, buat leceh lah. Tolonglah guys, jangan percaya kalau kau tengok dekat live ke, kau tengok orang jual barang ni secara live dengan video dia, nampak macam cerah sangat. Tolong jangan percaya, majoriti tak cerah sangat, sekadar biasa-biasa je. Siapa ada pengalaman guna dia? Bagi letakkan kat bahagian komen.